Hai, Assalamualaikum. Hari ni saya nak share satu feedback customer dari Akar Nafas yang buat saya rasa seronok baca. Customer ni cakap, buat kerja pun tak mengah sangat. Ubat asma tak makan kerap macam selalu. Dah botol kedua, Alhamdulillah. Klinik pun jarang dah pergi. Tu maksudnya customer ni dah amalkan Akar Nafas, dia rasa lebih lega nak buat kerja harian dan kebergantungan pada ubat asma pun dah berkurang. Alhamdulillah. Ramai je orang anggap cepat semput ataupun asma ni benda biasa je. Tapi bila dah selalu tercungap-cungap nak buat kerja berat pun rasa cepat semput, lama-lama kualiti hidup pun terjejas sebab asyik bergantung pada ubat ataupun asyik ulang-alik pergi klinik ataupun hospital. Ada yang ikhtiar dengan Akar Nafas ni untuk bantu menjaga sistem pernafasan dari dalam. Bila diamalkan secara konsisten, ramai customer dah share diorang rasa nafas diorang lebih lega dan lebih mudah nak buat aktiviti harian. Siapa-siapa yang ada masalah cepat semput ataupun masalah pernafasan boleh dapatkan Akar Nafas sekarang.